Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kyuna Reza daripada QTV PSS. Hari ini merupakan Hari Pelancaran Bulan Kemerdekaan 2026 yang dianjurkan pada 31 Julai 2026. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan murid malah guru. Jadi mari saksikan suasana pada program hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman dari QTV PSS. Hari ini saya bersama dengan Hai semua, kita orang daripada kumpulan TMD which stands for Team Merdeka Dance. Okey, hari ini saya nak bagi soalan. Apakah perasaan anda selepas menghadiri majlis pelancaran sambutan Bulan Kebangsaan dan Bulan Akademik 2026? Kita rasa macam semangat patriotik tu membara. Okey, bagi soalan kedua, aktiviti manakah yang paling anda nantikan sepanjang sambutan ini? Bagi saya rasa saya sangat excited untuk performance kita orang. Jadi kita orang akan perform, so stay tune. Stay tuned guys. Okay, last question. Apakah harapan anda terhadap program yang akan dijalankan? Okay, harapan saya semoga program ni berjalan lancar lah. Tak ada apa-apa masalah. Okay guys, thank you so much. That's it for today. Bye. Hari ini saya bersama dengan Teacher Merlinda. Jadi pada pendapat teacher, apakah kepentingan sambutan Bulan Kemerdekaan kepada murid? Okey, bagi saya menyambut bulan kemerdekaan sangat penting dan patut diadakan setiap tahun kerana satunya kita akan belajar bagaimana caranya tokoh-tokoh pada zaman dahulu berjuang ke arah kemerdekaan, dan di samping itu kita juga boleh menghargai jasa pejuang-pejuang tanah air dan pada masa yang sama akan memupuk perpaduan di antara murid-murid. Terima kasih cikgu. Hari ini saya bersama dengan Cikgu Sabadia. Jadi pada pendapat cikgu, bagaimanakah program ini dapat memupuk semangat patriotisme dalam kalangan murid? Sambutan program kemerdekaan di sekolah ini sememangnya dapat memupuk semangat patriotisme dalam kalangan murid-murid. Dengan adanya pelancaran seperti yang dilakukan di sekolah ini, program ini sebenarnya dapat memupuk semangat patriotik yang sangat tinggi kepada murid-murid. Mereka mengenali sejarah budaya negara kita. Contohnya yang memakai pakaian etnik tadi dapat mengenali dan memahami bagaimana negara kita terbentuk. Dengan adanya sambutan program ini, nilai perpaduan itu juga dapat ditingkatkan supaya kita sentiasa bersatu padu dan mengingati sejarah kita supaya kita tidak membuat kesilapan. Terima kasih cikgu. Hari ini saya bersama dengan Saya Cikgu Fitri, penolong kanan co-curriculum SMK Jalan Tiga Bangi. Okey, Cikgu Fitri. Saya nak tanya beberapa soalan. Yang pertama, apakah objektif utama penganjuran Majlis Pelancaran Sambutan Bulan Kebangsaan dan Bulan Akademik 2026? Okey, antara objektif untuk pelancaran hari ini iaitu Bulan Patriotik Kebangsaan bagi tahun 2026 dan Bulan Akademik untuk meningkatkan rasa cinta kepada negara. Soalan kedua, mengapakah penting untuk menggabungkan sambutan Bulan Kebangsaan dengan Bulan Akademik? Okey, sebenarnya tujuan utama kita menggabungkan Bulan Kebangsaan dan Bulan Akademik sebab pengisian Bulan Kemerdekaan ialah pertandingan-pertandingan di antara mata pelajaran yang ada di sekolah ini. Last question, apakah harapan cikgu kepada semua warga sekolah sepanjang program ini berlangsung? Diharapkan sepanjang Bulan Kemerdekaan, perasaan, jiwa, rasa yang ada dalam diri semua warga SMK Jalan 3 semakin semarak cintakan kepada Malaysia, tanah airku. Okey, terima kasih cikgu. Itu Sama-sama. sahaja. Hari ini saya bersama dengan guru Teacher Hawa. Soalan pertama, pada pandangan cikgu, apakah keunikan sambutan pada tahun ini? Sambutan kemerdekaan di SMK Jalan 3 sentiasa diadakan setiap tahun dan satu acara yang sentiasa dinanti-nantikan oleh semua warga SMK Jalan 3. Tetapi tahun ini saya nampak dia lebih meriah sebab komitmen yang diberi oleh semua guru,
semua pelajar dan pihak pentadbir untuk menjadikan sambutan ini sesuatu yang bermakna bagi semua warga SMK Jalan 3. Soalan kedua, apakah momen yang paling cikgu nantikan sepanjang program berlangsung? Of course, persembahan lah ya. Apa yang lebih menarik perhatian saya adalah saya sangat-sangat suka melihat reaksi pelajar. Okey, apabila mereka teruja dengan persembahan kawan-kawan mereka. Soalan last, apakah pesanan cikgu kepada semua warga sekolah sempena Bulan Kebangsaan dan Bulan Akademik 2026? Kita sudah merdeka dan kita perlu terus memerdekakan diri kita dari segala perkara yang mengganggu kita sebagai pendidik dalam memajukan industri pendidikan dan menjadikan anak murid kita terbaik di mata dunia. Itu pesanan saya. Itu sahaja. Terima kasih.